Kalau kedudukan kita daripada belakang tadi mungkin susah sebab kita tak nampak depan. So untuk saya selalu tegur rakan-rakan, kalau kita kena pilih kedudukan kita yang betul lah untuk mudah kita mengendalikan keadaan kita. Okey, saya gunakan tayar belakang untuk membantu tayar depan tu naik. Di sini memang payahlah. Kalau tak betul-betul, kalau tayar yang ada traction tak ada masalah. Okey, saya gunakan tayar belakang tu untuk menahan. So tayar depan dah mula nak melorot. Okey, cecah. Belakang tengok, tayar belakang. Nampak saya kendalikan untuk membantu. Okey, belok kiri. Belakang sikit pusing. Belakang kanan balik. Okey. Okey, belakang. Nampak? Duduk tu. Nampak? Ini bahaya ni. Angle kereta. Nampak? Dia melorot terus. Ini menunjukkan tayar ni saya bukti kepada rakan memang tidak ada traction sangat. So, teknik lah. Ataupun awak punya pengalaman tu dapat mengatasi lah. Okey, sekarang ni saya cuba kawal. Nampak tayar belakang melorot. Okey. Okey. Jatuh. Saya guna dik. Okey. Saya dapat dik. Nampak? Tadi yang jatuh tadi, kalau tengok, itu saya tak menggunakan sistem dik lah. Tapi nampaknya unstable lah kenderaan kita. Okey, so dik ni ada tempat-tempat yang perlu kita pakai. Okey. Kereta tu. Okey, nampak? Tayar belakang. Tu kadang-kadang main power steering ni perlu aktif lah. Steering belakang tu kadang-kadang untuk kita mudah lah.